proses dengan nak gam kan. Gam ABS biasanya warna biru tu. Gam belah dalam. Itu tempat elbow dia tu. Nampak? Semua tempat yang join tu kita akan gamkan. Dia kena buat cepat-cepat sikit lah. Dia akan kering. Cuma gam ABS ni sebenarnya dia lambat kering. Nampak dia masuk dalam soket tu about half inch. Dia sebenarnya sambungan tu dekat sini lah. Yang nak bajet masuk tu yang susah sebenarnya. Yang lain semua okey. Yang ni memang kena practice buat lah ni. Nampak? Gam kat situ. Gam. Nanti dekat belah dalam lubang soket tu pun akan digam juga. Tu last. Pastikan permukaan rata. Bersihkan. Jangan bagi kotor kan. Dekat situ kita akan gam dan baru kita jolok masuk. Okay, macam biasa macam sini is a low pressure punya application lah. Piping dekat rumah ni minimum untuk kering gam ABS ni 4 jam. Tu minimum kalau based on dia punya material datasheet. Tapi macam kami tak 4 jam lah. Biasanya kami letak double je 8 jam nak selamat. Sebab dia bukan macam gam PVC lah. PVC tu saya tengok wak ni buat semua sejam 2 jam. Memang okey dah. Yang ni memang minimum 4 jam. Ni nampak dia nak masuk. Okay, nampak dia akan masuk. Nampak okay. Tekan pun hati-hati sebab nampak yang ni semua ni ABS lama ni dia perui ni. Dia memang perui. Kita silap je dia memang very brittle lah, brittle. Penyudah dia dekat tempat kita dah sambung tu. Kita gamkan sikit lagi lah. Bismillah. Tawakal. After 8 hours baru kita buka balik air.